Baca. Kita baca. Kita baca. Kita baca. Kita bisa. Kita bisa. Itu soalan cepu emas kita. Dia Ya. tak kisah siapa adik siapa kakak. Macam Jufri pun merupakan prospek emas, tetapi dia telah walk out. Selepas lihat, insyaAllah Malaysia mendapat tingkat emas untuk takraw. Dan saya harap bahawa oleh kerana Palembang telah memberikan tingkat emas pertama kepada Malaysia, ianya akan terus menyumbang kepada tingkat emas bukan saja di takraw tetapi juga untuk bowling dan mungkin juga skateboarding yang akan bermula preliminary-nya esok. Jadi saya benar-benar harap bahawa Palembang ini akan menjadi satu ingatan yang manis kepada kontingen Malaysia jika dibanding dengan Jakarta. Yang banyak dengan kekecewaannya. Okey? Terima kasih. Okey, terima kasih. Ada ini ya, nak bagi